Dekat KL simpan randa dah untuk saya. Simpan kando. Dia bubuk mai dah randa. Masya-Allah. Dia siap nama saya semua, buat standby semua dah. Untuk peranakan untuk askar ni kan. Ya. Bubuk mai semua dah. Siap bendera Malaysia untuk saya, siap. Proses faraid pun semua dia nak buat. Dia buat semua dah. Mai dulu abang muntah bawa racun kan. Tak ada. Bawa racun, lepas tu abang mai buat datang 4 kali. Lepas tu pergi check hospital, doktor kata apa? Tak ada apa. Tak ada apa. Sebelum tu Sebelum tu dia kata tak tahu, nak kesan apa tak jumpa. ada masalah jantung pun ada. Jantung ada. Paru-paru, Muntah darah. muntah darah. Jantung ah. Jantung ah. Jantung ah. Jantung lemah ah. Masa abang mai pun teruk sampai tercungak-cungak. Lah dia marah. Alhamdulillah. Okey. Baik mas. Kiranya lepas mai 4 kali pergi check hospital semua elok. Semua elok dah. Jantung sikit dia kata lemah. Dia kata lemah. Lemah sikit lah. Mula dia kata 15, lepas tu pi tu dia kata 38% lah. Alhamdulillah. Dulu 15 tu masih ada? 15% lah dia punya jantung. Oh, Dia kata satu jantung lah yang hidup, yang 4 tu tak hidup ni. Yang 3 tak hidup. Alah ni? Dia kata lah ni semua 4 hidup. 4 hidup balik dah. Masya-Allah, alhamdulillah. Tapi teruk lah sentuh. Oh. Saya ingat kau WhatsApp saya kata, saya kata abang ni settle pi lah mana-mana yang bukan tu tengok abang macam Lain teruk lah. teruk dah. Tak ada harapan. Doktor beritahu kadang tinggal siap-siap lah. Dia kata 15% saya tinggal. Tak, masa tu pun saya kata macam tu juga. Dia kata apa-apa yang perlu selesai kata kan. Hutang apa kan. Dekat KL simpan randa dah untuk saya. Simpan kando. Dia bubuk mai dah randa. Masya-Allah. Dia siap nama saya semua, buat standby semua dah. Untuk peranakan untuk askar ni kan. Ya. Bubuk mai semua dah. Siap bendera Malaysia untuk saya, siap. Proses faraid pun semua dia nak buat. Dia buat semua dah. Tengok sihat. Betul dah. Alhamdulillah. Dia pun nak tangkau betul. Balik lah. Lepas tu api kat depan. Sihat lah. Lepas tu saya main tu bunuh pencin je lah. Dah hidup lagi dong. Tu yang dia kata abang yang duk betul mai. Yang askar pada mai. Abang dia buat mai. Pia try tengok mana tahu kok jodoh kan. Betul. Kok dia mak dia mai pun lah. Saya jumpa dia kata baru 3 hari lalu makan lah. Mak kau mai tak? Bukan. Dok, hak yang kakak yang Ya. Hak buka kedai tom yam tu. Dia kata kalau ni boleh jalan lalu mau makan. makan. Dia kata makan sikit pun tak apa orang. Dia kata tidak sebelum ni suap muntah. Kamu je tu. Dia kata try tengok lah kau. Dia sembang dia tengok lah WhatsApp dia. Kok ni pelik kan ni sewa ni. Tengok status tu lah tu yang. Status dia kata selang 2-3 hari tidur tak mau cakap dengan orang. Dia kata kata kau terapi tengok lah. Tak sampai 2 minggu ni. Kau tu kata 2 minggu. Dia kata minggu depan kau dia main ni. Betul. Lalu makan jalan pun tak pakai tungkat. Alhamdulillah. Tapi kes abang teruk. Kes abang teruk. Bukan kes biasa. Bukan lah. Sebab tu saya boleh ingat abang. Saya main memang bau orang kata apa bau racun teruk lah. Dah tengok orang sihat dah. Ya Allah. Ustaz terkejut tu. Kejut. Kalau abang tak cerita, itu rambut pendek. Lepas tu kurui. Bukan kurui lah, badan besar tapi dia lah. Dia Dia sihat. kulit dengan tulang. Faham. Kalau orang tengok gambar saya dulu orang terkejut tu. Ni apa ni? Masa tu dia bertanya abang main berubat apa mana? Dia bertanya. Dia bertanya saya bang lah. Saya try tapi saya tak jamin lah lega saya kata lepas. Kalau nak attack boleh lah. Betul lah. Lepas tu mereka pun try. Jangan 3-4 orang lepas kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kata sebab saya rasa sakit dia macam mana.